Okay guys, hari ni kita nak buat video penerangan mengenai kemampuan bateri Nanex bateri Nanex jenis yang 24 volt Satu biji ni dia ganti dua biji ni. 24 volt satu ni ganti dua biji bateri ni. Okay, jadi ramai owner-owner transport, company transport dia ada tanya kita, boleh ke bateri ni cukup power ke tak cukup power? Kita dah bagi tunjuk video, tapi ramai yang masih was-was. Sekarang kita gunakan cara ujian teknikal. Lebih tepat ini adalah battery analyzer. Dia boleh test bateri 12 volt ataupun 24 volt. 12 ataupun 24 volt. Okey, ini adalah di sini ada bateri size NX120. Bateri ni agak common, dia ada yang lagi besar N150 dengan N200. Okey, bateri ni kita baru saja charge penuh. Baru charge penuh, kita tengok voltage berapa? 13 volt siapa dah biasa charge tu tahulah. Lebih kurang 13 volt. Baru saja charge penuh, tak sampai 10 minit. Jadi sekarang nampak dia bunyi voltage dia. Sekarang kita nak tengok berapa power bateri ni, berapa CCA dia. CCA itu adalah dia punya kuasa yang diperlukan untuk start satu lori lah. Biasanya lori besar perlukan 2 biji bateri ni. 2 bukan satu tau. 2 Okey, kita tengok berapa CCA dia. Yang baru charge bateri besar ni kita cuba check. Okey, CCA dia lebih kurang 819 CCA, nampak? 809. Ini baru charge, voltage lebih kurang 12.96. So bateri ni memang baru full charge CCA dia baru 819. Okay, clear Okay, sekarang kita akan buat ujian yang sama, test CCA dekat bateri Nanex Okey, bateri Nanex. Okey, bateri ni lebih kurang 30 kilo. Ini bateri ni lebih kurang 10 kilo saja. Ni 24 volt yang paling kecil ni tau. Lebih kurang 10 kilo, nampak? 10 atau 11 kilo Kita cuba test. Kita buat testing yang sama. Okey, kita cuba test guna battery analyzer ni Okey. Sebab bateri ni adalah 24 volt. So saya kena pilih 24 volt Kat ini dia ganti 2 biji bateri lori tau. Tengok Okey. Tengok berapa dia punya CCA. Okey, tengok 1025. Zoom sikit. 1025 CCA cuba zoom out. Okey. Voltage dia 26.15. Ni bermaksud ni bateri ni memang ganti bateri ni. Dia untuk ganti bateri ni 2 biji. Untuk ganti bateri ni 2 biji. Ini hanya perlukan 1 biji saja. Nampak? 1025. Tadi ni dia punya CCA lebih kurang 800 lebih saja, betul? Jadi hanya perlukan 1 bateri Nanex ni untuk start satu lori yang guna 2 bateri ni. Ini membuktikan yang bateri kita ni lagi power daripada bateri sel basah ni. So saya harap you all semua faham mengapa saya katakan bateri Nanex ni lebih bagus daripada bateri ni. Ini bateri dia berat lebih kurang 10 kilo. Ini lebih kurang 30 kilo. Kalau 2, 60 kilo Ini hanya berat lebih kurang 10 ataupun 11 kilo. Okey. Kalau ada apa-apa yang tak jelas, sila PM. Okey, thank you.